tengok salji dah cair dah. Tadi dah salji tebal tadi. Pagi tadi penuh salji. Hari ni tak ada salji. Tengok, mana ada salji apa-apa dah. Kejap je kan. Tinggalan salji-salji yang ada. Tengok, mana ada apa-apa. Ya Allah, aku lupa sarung tangan. Sejuk juga kat luar ni. Kita tak perlukan sarung tangan, kena juga sarung tangan. Sejuk, rupanya sejuk sangat dah kat luar ni pun. So tak tahu nak pergi mana. Aku jalan je lah sorang-sorang. Sebab kawan aku pun dia tak nak keluar. Alah, bagi dia space untuk rehat, bagi dia space untuk jet lag ke apa. So aku keluar sorang-sorang. Tu ada jalan. Jalan ke mana? Tak boleh mana kot. Keluarnya ikut sini kot. Keluarlah. Sejuk. Sejuk sangat. Okey, sekejap lagi aku ambil pula video tempat lain. Tengok keadaan itu hotel yang aku duduk. Ni kawasan highway lah. Aku lagi mall Istanbul tu, tapi ni kan highway, tak boleh nak lintas. So I don't know how to go there. Tak ada jalan. So ambil gambar macam ni je lah. Nak jalan kaki, dia tulis kat situ 2 jam. Padahal daripada hotel ke Mall of Istanbul tu dalam macam sebelah je. Tapi memang dia punya ni jalan memang tak ada. Aku pun terpaksa panjat bukit. Risau pula panjat bukit ni kan. Polis dia marah pula kat aku. Saja je panjat bukit. Saja nak ambil video, tapi ambil video betul lah. Tapi lawa juga bandar dia. Ada bukit-bukit macam ni kan. Tahu dah macam mana nak pergi sana. Hotel aku ni je. Nak naik taksi tak berani. So macam tu je lah. Lawak betul lah aku. Buat kerja sia-sia. Tapi kalau pergi ikut jalan bawah ni, sebab dia orang tak ada jalan perjalanan kaki langsung. Memang betul-betul dia punya bandar dia ni memang tak bagus lah untuk berjalan kaki kan. Nak kena pergi dengan taksi atau sebagainya. Okey, itu saja aku nak beritahu. Baik. Ini Istanbul Mall. So aku dah dekat. Ni hotel aku. Aku lari ke sini tadi. So mission ni hampir berjaya. Kita cuba lagi Kalau berjaya, alhamdulillah. Haraplah berjaya. Ya Allah, tolong aku. Kau keluar kat sini kau. Depan. Sorry, aku dah tahu kenapa dia pening lah. Okey. Itu berjalan kaki. So aku dah hampir berjaya. Atas tu adalah mall. Ya Allah, jumpa juga jalan akhirnya ke mall. Aku daripada bilik aku, tu hotel yang aku duduk. Daripada bilik aku ke sini ni aku dah lama dah. Macam mana nak pergi sini kan? Aku nampak meriah tau. Tengok ada ruangan pejalan kaki apa semua. Haraplah ada kedai-kedai makan yang tepi-tepi jalan tu, yang cantik, yang menarik. Thank you, alhamdulillah. Aduh. Okay, rasanya from here tak sukses. Sebab dia macam tak ada tangga je, waktu tinggi je. Patut aku pergi depan ke tak? So sini tak ada sukses. So kena patah balik pergi ke sebelah sana. Nampak dia ada menurun sikit. Kerja lebih sikit, biasalah. Jalan sendiri kan nak jimat kan kononnya.
Okay, settle. Aku update lah. Alhamdulillah akhirnya setelah bersusah payah, oh setelah bersusah payah akhirnya sampai ke mall dia juga. Situ je itu bangunan aku duduk. Ni mall dia. Akhirnya alhamdulillah. Tengok apa yang ada di mall dia. So dia aku baru belajar pakai gimbal ni. Dia agak problem sikit, tapi dapat ke mall Istanbul ni alhamdulillah, ya Allah. Syukur akhirnya aku sampai juga ke mall Istanbul. Okay guys, aku nampak macam Mall of Istanbul ni, alah geram betul aku. Okay, Mall Istanbul ni macam mall yang sangat besar. Dia sampai ujung sana. Dia kalau kita macam tak tahulah nanti aku masuk mungkin dia macam pavilion ke apa kot, atau mungkin macam TRX ke apa kan. Jom kita masuk. Wah, cantik mall dia. Akhirnya sampai juga. Dia jauh lagi aku duduk tengok. Mana mall ni? Tengok apa yang ada dalam mall sejuk. Tak bawa sarung tangan. Tengok apa yang ada kat sini. Ramai orang shopping. Okey, masuk. Dia macam ni. Wah, panas kat dalam ni. Bestnya. Suka sangat-sangat. Okay, ada check ni. So aku kena tutup dulu. Kita check ni dulu ya. Sebab ada checking. Aku tutup dulu. Ni saya dalam mall je. Lebih kurang macam Malaysia je, tapi besar lah. Macam Mid Valley kot, aku rasa. Tempat ni memang macam agak wow, marvelous lah bagi aku. Cantik. Panas semua. Tempat dia pun awal dah panas. Dia dah ada pemanas kot. Besar juga mall dia So aku try pergi ke sebelah Victoria Secret ni. Kita nak balik, nak keluar kat mana? Okay, Starbucks. Okay, sampai tengah-tengah ni Starbucks. Okay, kita tengok. Okay, Superstar, New Balance. Apa yang murah kat sini tak tahulah sebab makanan dia orang pun mahal. Oh, Columbia. I like. Memang cantik lah. Kat sini terbaik. Love it very much. iPhone. Okay. Swarovski. Besar. Memang mall yang paling besar kot kat sini kot. Sebab nama dia pun mall dah, Istanbul Mall. Mungkin dia sebesar Mid Valley kot. Dan panas. Aku suka tempat ni sebab dia panas. Atas dia lawa lah. Di atas lah dulu. Sebelah atas lah dulu. Cantik dan lawa. My God. Beautiful mall. With beautiful people. Okay. Tengok kat atas Oh, dia punya seni bina kat atas tu. Lawa. Seni bina kat atas tu. Oh, lawa. So, apalah dia pergi tunjuk muka aku pula. Dia nak ambil juga gambar muka aku kan. Pergi sana. Dia tak faham dah kenapa nak terbalik dengan kau. Whatever lah. So, mana tempat berjalan kaki tadi Abdul Walking. Dah start panas kat sini. Oh, tengok orang dia orang shopping. Kau. So, orang yang berduit kan. Ke dalam ni dah panas lah. Aku dah start panas. Panas lah. Open my semua orang kena sama manis. Malawa, dia punya structure dia pun lawa.
Yo, desain yang baik. Lawa sangat lawa. Mall dia. Suka kalau pergi negara-negara aku masuk mall. At least one mall only pun dah tak apa dah. Sebab kadang-kadang diorang ni model berubah lain tau. Dan juga aku suka sebab diorang ingatkan aku ni geng-geng diorang. So bebaslah sikit. Jadi orang tak ni sangat lah. Buat banyak kali orang Bosnia pun ingatkan aku ni orang Bosnia, orang sini pun ingatkan aku orang sini. Walaupun muka tak ada bulu sangat, okay lah, no problem lah. Marvelous. Cantiknya baju. Oh siap. Sebab tempat kita tak ada tempat sejuk Kalau ada tempat sejuk dah, aku dah lama dah beli. Tapi Malaysia tak ada tempat sejuk. Atas tu makan kot. Kau tengok makanan dia murah ke tak? Sebab aku selalu tengok airport apa semua kan, makanan, ya Allah, na'udzubillah, mahal sangat. Cuba kita tengok kat mall. Maybe murah sikit kot kat mall. Kalau kafe-kafe pun mungkin berkurang je kan. Wah, Christmas tree ada lagi je orang. Walaupun dah habis season. Gayat pula tiba-tiba. Sebab bawah dia tu bersuar. Kita tengok apa yang ada. Oh, restoran, pastry. Alah, aku gini din kau tak datang. Itulah aku ajak kau datang, tak nak datang. Tak boleh kita melepak makan-makan kat sini. Lawa weh. Dia memang lawa. Besar dan lawa. Ni food court dia agaknya. Suka ambil video lama-lama macam ni. Tapi kena clearkan cepat lah. Sebab kalau aku tak clearkan, nanti akan ni. Kalau aku tak clearkan, nanti penuh. Baik tempat lagi aku nak pergi. Tengok makanan dia. 335 lira. 299 lira. Dan steak house. Oh, ni steak house. Okay. Lepas tu 65 for ice killer, 65 lira. Oh, agak lah. Boleh lah dekat 100 lira. 100 lira tu berapa? 40 ringgit kita kan. Tak ingat dah aku. Kalau okey lah, macam mana kau pergi Europe je lah. Macam kan dulu, sebenarnya ada taman lah. 260 euro lira. Not bad. Sedapnya. Macam sedap je dekat sini. Kan? Kalau korang kaki panjang, jalan lah. Aku yang kaki pendek ni. Ini terrace. Terrace. Kita tengok terrace dia ada apa. Apa? Okay. Terrace dia. Wah. Oh, ni bandar dia. Itu hotel yang aku duduk. Dekat je hotel yang aku duduk. Ini terrace dia. Terus spot makan. Best di sini lah, sejuk sikit. Kalau Malaysia, kat luar orang tak nak duduk sebab panas. Tapi dekat sini orang berebut-berebut nak duduk. Aku seorang nak minum, orang bosannya lah hai. Ini tadi lah, di jalan tadi kalau berjalan straight. Astagfirullahalazim, ya Allah. Give up terlalu cepat. Ada jalan tu kat bawah ni. Apalah, patah balik. Tapi kan jalan belakang tu memang dekat sikit daripada jalan yang depan tu. So kalau korang ada naik Turkish Airlines transit, tiba-tiba korang kena bagi hotel. Hotel dia kemungkinan akan dapat hotel yang mewah tu. Macam aku dapat 5 star punya. So memang lawa lah. So korang boleh lepak-lepak lah. Tu pun jalan kaki yang aku nampak tadi. Okay demi. Lepas tu
tengok. Okay. No kamera abi. Oh, sorry. Okay, sorry. Okay, akhirnya aku belum keluar ke mall. Rupanya mall yang aku lalu ni dekat dengan Hagia Sophia rupanya. Apa Hagia? Dia kata sebelah sana. Lepas tu dia kata ada metro kat luar ni. So aku tak tahu metro dekat mana. Sebab tadi ada metro kat dalam mall. Tak tahu. Ikut naluri hati je lah sekejap. Macam kat sana. Alah, masuk je lah. Tengok apa yang ada. Turun. Okay, settle. Right.